Okay guys, hari ni aku nak review satu di segmen yang ramai orang pakai. Ini dia Honda Accord 1.5 TCP tahun 2020. Area ni paling tinggi dan lengkap. Let's say kalau abang kakak mana cari kereta mewah, besar, jimat minyak, laju, ini dia pilihan yang terbaik untuk abang kakak. So jom aku tunjuk satu persatu apa yang menarik pasal Honda Accord 1.5 TCP ni. Dari segi enjin dan juga presentasi, Honda Accord 1.5 Turbo ni dia menggunakan enjin 1.5 VTEC Turbo. Sama keluarga dengan Honda Civic, CR-V, tapi ditala lebih kuat. Dari segi horsepower, dia menghasilkan 210 dan 260 Nm torque. Transmisi CVT. 0 ke 100, dia mengambil sekitar 8.3 second ke 8.8 second sahaja. Agak laju untuk sedan yang besar. Dari segi pemanduan highway yang sangat stabil, kalau abang kakak tengok dari segi rekaan luar, rekaan yang panjang dan juga premium. Nampak macam kereta eksekutif. Lampu depan full LED dengan DRL. Lampu belakang pun dia LED semua. Dari segi rim, dia menggunakan rim 18 inci untuk TCP. Tayar lebih lebar dan dia lebih nampak sporty. Untuk grill depan tu dia warna chrome besar signature untuk Honda. Dan dia ada logo Honda yang besar dekat bahagian tengah. Bila kita masuk je dekat bahagian dalam, kita akan nampak kabin yang sangat luas di antara kaki belakang yang paling besar dalam segmen D lah. Dari segi seat, dia full leather, lembut dan dia selesa untuk perjalanan jarak jauh. Kerusi pemandu ni dia ada power seat 8 arah dan dia ada 2 set untuk memory seat. Dekat bahagian penumpang depan pun dia siap datang dengan memory seat juga. Dari segi dashboard dia lebih nampak kemas, material dia soft touch yang banyak. Dari segi information, 8 screen boleh connect dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto. Sistem bunyi 8 speaker, audio clarity padu. Dekat bahagian aircon dia ada 2 zone auto aircon. Penumpang belakang pun dia ada aircon juga. So lebih more to selesa lah untuk para penumpang dekat bahagian belakang. Dari segi bonnet sebenarnya dia boleh buka melalui remote control. Untuk keluasan bonnet ni, dia boleh pergi 570 liter. Besar untuk nak pergi travel, sesuai untuk family car juga. Kalau korang tanya aku, untuk Honda Accord 1.5 ni bagi aku berbaloi. Sebab dari segi comfort dia premium, lepas tu ruang dalaman dia luas. Dan kereta ni dia motor safety. Untuk harga, kalau dekat Carco kita jual dengan harga 107,780. Let's say kalau abang kakak tak ada down payment, tak ada masalah, still boleh dapatkan full loan. Ikat loan 9 tahun, monthly dia lebih kurang 1,300. Okay? Yang mana ada bajet lebih kurang 1,300 tu, boleh dapatlah kereta yang besar, lebih nampak mewah dan body dia pun besar. Okay? So yang mana nak tanya dengan lebih detail tu, boleh terus follow dan boleh terus komen. Yang mana nak walk in tu, boleh terus datang dekat Carco Sungai Besi Auto World. Boleh check Waze. Okay? Bye-bye korang semua. Assalamualaikum.